Perkongsian foto dan video percutian pelakon Nur Fazura bersama anaknya iaitu Nur Fatimah Aisyah di Paris menarik perhatian wargamaya di laman sosial. Sebuah foto yang memperlihatkan Fazura sedang dukung Fatimah sambil mengangkat stroller menerima pujian daripada wargamaya yang mengatakan aktris itu seorang ibu yang luar biasa. Tangan sebelah gendong anak, tangan sebelah gendong stroller, memang patutlah syurga di bawah telapak kaki ibu. Walau betapa letihnya perjalanan itu, sebelah tangan pegang kereta sorong bayi, sebelah lagi memegang dunianya. Namun senyuman Kak Faz tetap manis. Kasih sayang seorang ibu mengubah setiap langkah menjadi kekuatan, setiap saat menjadi makna. Ini bukan sekadar percutian, ia adalah ketenangan yang dibaluti dengan cinta, tawa dan kegembiraan yang tenang, tulis beberapa warganet. Membalas perkongsian tersebut, Fazura memberitahu dia sebenarnya sudah membuat persiapan awal menjaga kesihatan untuk menjaga anaknya sebaik mungkin. Masya Allah, tabarakallah, aturan Allah cantik dan terbaik. Allah dah atur Faz aktif dari umur 20-an dulu. Alhamdulillah sekarang saya sudah bersedia dari awal untuk kesihatan diri sendiri dan untuk jaga anak sebaiknya. Mudah-mudahan, amin, terima kasih, ya Allah, katanya. Dalam pada itu, Fazura menerusi perkongsian lain di thread, meluahkan rasa gembira apabila hasrat anaknya untuk bergambar di hadapan Menara Eiffel tercapai. Paris, idea Fatimah tentang percintaan dan mencintai diri adalah dengan melukis potret dirinya di hadapan Menara Eiffel. Dia sememangnya seorang yang berjiwa yang tenang dengan dirinya sendiri, mengikut rentaknya sendiri. Syukur kepadamu, ya Allah, atas rahmat. Titisan salji juga diidamkannya kongsinya.